Ni needle dia. Nampak tak? Ni needle dia. Needle dia jarum lah. Okey. So Jarum doktor dia kalau kecil dekat saja. joint tu doktor aim dekat mana? So saya tunjuk kat spine dulu lah, spine dulu. Okey, Sebab boleh. biasa buat dekat spine kan. Spine kita. So RFA ni dia menyalurkan arus elektrik. Tujuan dia dapat target dia punya nerve yang betul dia. Kita panggil selective nerve block. Dan kita boleh matikan nerve tu. Kita ke block nerve tu. Sebab dia bakar nerve tu sebenarnya. And then dia akan block pain signal. Maknanya dia block rasa sakit yang pergi ke otak. Dia matikan nerve lah. Tapi nerve tu bukan kita suka-suka je matikan. Kita pilih lah nerve yang betul. Kita ada x-ray. And then kita ada dekat mesin dia tu. Ni mesin dia kalau boleh nampak tidak tu. Mesin dia tu. Nampak. Mesin dia ni, dia boleh buat motor testing dengan sensory testing. Maksudnya, dia boleh test, dia rasa dan dia boleh test saraf motor yang menggerakkan kita punya muscle. So, bila kita bagi injection tu, ada beberapa saraf yang kita boleh block. Satu ialah facet block atau medial branch block. Adalah cara dia kita block dekat sini. Satu lagi dorsal root ganglion. Dorsal root ganglion tu kita block dekat sini. Dekat nerve root ni. Dekat dorsal root ganglion lah. Dorsal root ganglion ni bagus untuk sakit yang rasa sakit sampai ke kaki. Atau kebas sampai ke kaki. And then kita bagi dorsal root ganglion. Facet block tadi untuk orang yang sakit di belakang. Kita panggil discogenic pain. Maksudnya sakit pinggang. Sakit tu disebabkan oleh disc. Disc ni yang merah ni. Disc ni koyak atau disc ni bocor dan sebagainya. So dia ada different indication lah. Ada banyak indication lagi RFA ni. Kita panggil buat annuloplasty. Maksudnya kita jarum ni kita boleh masuk dalam disc untuk kecutkan dia. Itu pun boleh. Contohnya disc yang bengkak, yang bulging, kita boleh bakar disc untuk kecutkan dia. Dia tak kecut 100% lah. Boleh kecut dalam 30-40%. So kalau disc tu tak berapa besar, boleh cuba RFA. Banyak lagi lah RFA. Banyak gunaan lain lagi lah. I see. Memang interesting tentang RFA ini sebab macam Dr. Asfar kata tadi, tujuan RFA ini adalah untuk mengurangkan ataupun melemahkan urat-urat yang menyebabkan kesakitan. Jadi dengan kepakaran doktor pakar macam Dr. Asfar ni, doktor pakar tulang, mereka sebenarnya menggunakan mesin tersebut dengan guidance daripada X-ray untuk melihat urat yang perlu dilemahkan dan dia akan pilih urat itu sahaja sebab kita block urat, kita block saraf tu. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras.